Okey, baik. So, rhinitis. Rhinitis again. Rhinitis ni perkataan dia pecah rhine dan itis. Rhine ni RHI dia berkena ada kena guna dengan rhino, hidung lah. Perkataan dua ni asalnya daripada Greek. Greek tamadun Greek lah. Itis pula maksud dia apa? Itis ni maksud dia keradangan. Nanti saya akan cerita apa itu radang. Baik. So, adakah rhinitis ni satu penyakit? Sudah tidak, dia bukan penyakit, dia adalah satu keadaan. Hidung yang radang, dia akan radang ni sifat dia apa? Maksudnya dia panas, inflammation dalam bahasa Inggeris panas, sakit, bengkak dan juga merah. Empat ciri-ciri inflammation yang kami belajar selaku medical student. So apa yang berlaku dalam rhinitis, keradangan hidung, hidung tu dalam tu dia akan bengkak, merah, sakit dan juga apa lagi tadi? Merah, bengkak, sakit dan panas. So benda semua tu, dan kalau tambah di dalam dia akan aktif kelejar. Jadi hingus banyak. So apa punca dia? Ada banyak. Punca rhinitis ada banyak jenis-jenis dia atau punca lah. Salah satunya mungkin jangkitan. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab ramai datang dekat klinik. Mana-mana klinik lah saya tahu. Ini pun berguna juga untuk doktor, para doktor. Isunya batuk yang tidak berpanjangan. Yang batuk yang berpanjangan, yang tidak selesai-selesai. 2-3 bulan. Ada yang saya jumpa itulah dah banyak kali lah. Doktor, saya dah beli ubat batuk makan 2 bulan. Saya cakap, ya Allah, terlampau lama makan ubat batuk untuk dalam tempoh 2 bulan. Sendiri. Satu, isunya tak sihat lah. Yang kedua, batuk sini adalah satu benda yang menyeksakan dada tu. Menyeksakan dada sebab dia guna otot kita dan daya yang banyak. So sebenarnya kebaikan yang saya jumpa punca dia di sini atas. Ni hidung ni. Kenapa kaitan dengan hidung? Sebab bila seseorang tu dia punya hidung dia block, dia ada rhinitis, hidung dia block, dia akan guna mulut. So bila and then bila hidung dia block, dia akan nafas dia akan bergantung dekat mulut. So bila dia nafas bergantung kepada mulut, waktu siang okey lagi, malam berdengkur. So jadi apa? Jadi dia punya tekak dia akan merah, sakit, dan kahak pun dah start banyak. Daripada situ jadilah batuk tu pula. So benda tu dia berantai. Bila makan ubat saja, ubat batuk saja, dia hanya menyelesaikan batuk yang hujung tu je. Kita tak selesaikan yang pangkal. Pangkal ni tak selesaikan. Awak hanya settlekan yang hujung. So jadinya pesakit datang, dia tak teruk lah. Maksudnya dia tak lembik, tapi simptom tu berterusan. It's annoying. So itulah yang saya nak kongsi untuk hari ini. Okay. Alright.